hari ni tiba-tiba semua orang kecoh tong purple dengan tong biasa. Okey, saya nak bagi tahu macam ni lah. Undang-undang tong ni, undang-undang tong komersial, tong subsidi dan sebagainya ni ada lama dah. Tetapi dia tidaklah dikuat kuasa, sebab undang-undang ni nak kuat kuasa undang-undang, dia perlu dengan nilai kemanusiaan, nilai pemikiran. Jadi benda ni berjalan, tak ada masalah, tidak ada masalah, ya. Malah orang asing pun gunakan, dan memang alasan diesel naik kerana orang asing. Tapi soal dia yang sepatutnya dikuat kuasa dulu kepada warga asing tapi tak apalah, tak apa, benda ni jalan sempurna. Tetapi apa mula dia? Mula dia, saudara, di luar sana apabila saluran paip gas meletup di Putra Heights. Siapa yang buat ni, kan? Kontraktor yang kacau pipe gas sehingga meletup ni, kontraktor itu dilindungi sampai sekarang. Sampai sekarang tak tahu. Kononnya ada jumpa excavator. Presiden tahu dah. Semua orang dah terdedah. Kalau ada pasukan polis atau pasukan penyiasat ataupun pihak kerajaan yang kata dia tak tahu, tu bodoh lah. Memang bodoh, kan? Sebodoh-bodohnya. Sebab netizen dah tolong siasat dah untuk kamu. Okay, baik. Tapi orang ni dilindungi. Saya tak tahulah, kerana dia kroni, kerana dia tukang bagi duit masa kau pilihan raya, dia ada rasuah ke apa, itu soal lain, kita tak tahu. Tapi soal dia, apa kerugian yang berlaku? Pertama, kontraktor orang punca letupan ni tak didenda, tak dihukum, tak ada ni. Yang kena hukum sekarang siapa? Petronas lah. Petronas terpaksa menanggung. TNB bagi itu, bagi ini, TNB kena paksa. Dan dua-dua ni betul ada pegangan kerajaan, tapi entiti perniagaan. Bila dia keluar duit, dia nak cari duit balik. Apa kerugian Petronas? Petronas habis 10 juta bayar pampasan. Petronas habis, saudara, 10 juta, yang saya jangka mungkin lebih daripada tu, bila lain saluran gas utama tu tak boleh pakai. Berapa lama ni dia tak boleh pakai dan tak boleh baik sampai sekarang? Mana kerugian dia menghantar ke kilang-kilang dan sebagainya tu. Jadi dahlah rugi, dia kena tanggung orang. Sudahnya apa Petronas buat? TNB akan mohon naik tarif Julai. Petronas fikir-fikir nak buat macam mana, terpaksa kuat kuasakan undang-undang dengan mengeluarkan tong popper. Jadi mangsa siapa? Jadi mangsa budak jual burger, budak jual kon pisang, orang jual cah kuih tiaw, orang jual kopok leko, terpaksa beli gas purple. Restoran mamak, tapi apa namanya ni, saya concern peniaga-peniaga kecil ni. Okey, daripada gas harga RM26 satu tong naik jadi RM70 satu tong. Berapa banyak kenaikan? Kalau saya jual goreng pisang, yang untung saya ala kadar satu hari, dah tentu benda apa namanya ni, gas ni, kenaikan gas akan diabsorb, akan diserap kepada harga goreng pisang, harga burger. Rakyat lah kena. Akhirnya pembeli dan keseluruhan rakyat kena. Yang seronok siapa dia? Yang seronok Cina yang letupkan gas tu sampai sekarang tak kena. Toke tu tak kena. Yang seronok siapa? Yang seronok orang yang berurusan dengan kontraktor ni. Kerajaan tak peduli. Saitro kerajaan yang semalam rupanya terdedah 8,000 satu orang gaji, tak peduli sebab dia orang tak terkesan. Yang terkesan kita, yang terkesan ni orang-orang peniaga ni, yang akhirnya menaikkan kos rakyat. Ini semua kerja gila. Saya bagi tahu rakyat, daripada kita tukar tong ungu, tong purple, lebih baik kita tukar kerajaan.